WhatsApp yo, jumpa lagi. So dalam minggu ni kita tak nak repair. Kita nak buat preparation untuk hari raya Korban ataupun hari raya haji. So kita nak buat masak-masak sikit, kita nak ambil daun, kita nak ambil buluh untuk menggembirakan suasana hari raya. Okey, kadang-kadang orang kata hari raya ni dah tua-tua dia tak rasa seronok. So bagi kita dia silap lah. Sebab apa? Untuk menggembirakan diri sendiri ada dua ya. Satu spiritual, apa yang patut kita buat untuk menyambut hari raya tu, dan keadaan sekeliling ya, cara kita nak sambut hari raya tu macam mana. So jom ikut journey kita untuk menyambut hari raya tahun ni. Alright, kita dekat kebun, kita nak ambil daun pisang, kita nak ambil buluh untuk preparation untuk masak-masak. Dan hari sebelumnya, semalam kita dah ambil kayu api ya. Tengok video ni. Okay, ini dia kayu-kayu yang akan kita buat kayu api. Untuk jadi bahan bakar dia. Yang kayu kita ambil ni daripada pokok tumbang ni. Memang sesuai tu dijadikan kayu api. Tapi sebelum tu kita kena potong kecil-kecil dulu supaya senang bawa balik rumah. Dekat rumah lagi nanti kita akan potong lagi kecil. Upah mengangkat kayu. Dia dah tolong kita angkat kayu tadi. Dia dapat upah tebu. Alright, sekarang kita kat kebun nak ambil daun pisang, kita nak buat lontong sikit, lepas tu kita nak ambil buluh, kita nak buat lemang dengan pertolongan budak-budak ni ya. Budak-budak ni sekarang tengah cuti sekolah. Dia orang ni rasa teruja nak sambut hari raya ni. Okey, itu membuatkan kita rasa seronok lah nak masak-masak ni. Okey, jom ikuti perjalanan kita orang. Okey, suasana bising sikit sebab ada backhoe tengah korek lubang untuk sembelih lembu nanti. So sekarang kita nak sambung tugas kita, kerja-kerja kita. Ambil lagi dek. Alright, dah dapat lah. Kita tengok ni ada bocor tak? Ada bocor? Tengok ada bocor tak? Tak ada. Alright. Tak ada, kita bersihkan. Okay, ni dalam keadaan dalam dia cantik, dah bersih. Kita dah cuci. So sekarang kita nak buat kelongsong untuk lontong dia. Cara untuk buat lontong dia kita dah buat video dulu. Tekan link atas ni. Okay.
Dan untuk periuk lontong dia, kita akan gunakan yang kecil ni ya. Yang besar ni terlalu besar. Ni untuk 180 biji. Yang itu untuk dalam 30 boleh muat kot. Okey? Baby, dia lihat. Okey, terus tadi. Alright, kita dah ada pada hari keesokannya. Kita dah bungkus kita punya lontong. Kita dah bubur beras. Masa untuk masak. Okey? Dan ini dia keadaan orang dekat Mekah ya. Sekarang 9 Zulhijjah. Tak ramai orang nak tawaf sebab apa? Kebanyakannya dah pergi ke Arafah untuk wukuf ya. Okey, hari ini dia orang akan wukuf di Arafah. Alright, jom. Kita akan mulakan dengan kita punya proses masak. Tapi sebelum tu, kita perlukan ciri keselamatan dulu. Kita perlukan kita punya fire extinguisher. Apa-apa hal, senang. Okey, jom kita pergi depan. Okey, kita dah siap semua. Proses untuk masak. Kita nak nyalakan api. Okey, kita tunggu api tu besar dulu. Sekarang kita sambung balik. Okey, sebelum kita mulakan, kita punya kuali periuk, kita bubuh sabun. Untuk senang nanti nak apa? Nak cuci. Sapukan keliling. Okey, kat bawah dia kita alaskan dengan lebihan daun pisang. Okey. Macam tu. Nak kita masukkan. Okey, dah penuh. Tutup air. Okey, tutup. Okey, tu dia proses dia. Kita tunggu 8 hingga ke 10 jam baru dia masak. Okey, sekarang proses nak buat lemang. Buluh yang kedua. Okey, lepas tu kita nak masukkan beras pulut dekat kita punya buluh. Okey. Muka dia terbakar dah ni. Okey, ni kita masukkan je. Okey, ini update terbaru. Lemang kita dah bubuh untuk bakar. Muka pun dah hampir terbakar. Yang itu setia menunggu. Apa-apa hal nanti kita update yang terbaru. Okey? Baby tunggu apa? Sausage. Adik tunggu apa? Sausage. Mana ada sausage? Ni. Ni yang ditunggu-tunggunya. Bukannya yang ini. Ini tak tunggu. Tak. Tunggu yang ini. Yang ini tunggu. Hujan pula kat luar tu. Nasib baik lemang kita dah masak. Nampak apa jadi tu kat luar tu. Tu yang budak-budak tu suka tu. Mantap, koma lah. Okey, dah petang. Lontong kita pun dah masak. Okey, ni cara kita nak ambil kita punya lontong. Okey, lepas ni kita akan bersihkan untuk hari ni. Settle untuk hari ni, kita akan bersihkan. Dan yang lain-lain tu kita akan bersihkan besok. Okey, macam wheelbarrow tu kita akan bawa ke kebun besok. Okey, tunggu besok punya aktiviti pula. Okey, sebelum tu tengok ni, proses mencuci dia pun senang je sebab kita letak sabun tadi.
Okey, sebab itu fungsi kita taruh sabun tadi mula-mula sebelum kita buat apa? Sebelum kita bakar dia. Okey, jumpa besok. Okey, kita dah kemas dah dapur-dapur kita semua. Tungku kita arang-arang semalam semua kita dah kemas. Okey, hari ni kita tak ada banyak apa nak buat sebab kita nak pergi sembahyang Jumaat. Dan kenapa kita tak buat hari ni? Sebab kita sebenarnya hari ni hari Jumaat, kita nak pergi solat Jumaat ya. Kalau buat hari ni memang akan miss sembahyang Jumaatnya. Okey? Kita tunggu apa kita akan buat lagi nanti. Jom kita pergi solat Jumaat dulu. Assalamualaikum. Yeay! Selamat Hari Raya! Alright, hari ini hari Sabtu, Hari Raya Haji untuk rakyat Malaysia dan Singapura. Rakyat Indonesia dan Saudi dah beraya semalam ya. So, kita nak menuju ke masjid untuk buat sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha. Tapi sebelum tu, kita nak makan dulu. Alhamdulillah, lemang kita jadi dengan cantik. Okey, untuk lauk kita ada dendeng dan kuah kacang. Jom kita makan dulu sebelum kita ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita akan menuju ke Ampang. Assalamualaikum. Siapa? Kok? Assalamualaikum. Ayam kau tak? Oh, makan. Ang. Hai Mak. Masya-Allah. Terasa tu. Kita dah sampai Ampang. Mak, seronok tak Mak Raya ni? Bukan seronok, alhamdulillah. Anak datang, saudara datang, anak bersaudara datang. Ramai datang pun seronok. Mak suka hati Mak. Seronok lah. Seronok, ya. Okey, itu je video untuk kali ni. Sampai pukul 4 ni. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Cakaplah seronok.